Hello world! Oh my god. Oh, I'm so excited. You guys, saya tak make up. Hanya kita orang saja yang turun. Yo, iPad kamera. Cuma nampak objek. Dia kau yang gelap. Oh my god. Tibunya. Sorry. Wah. Menarik. Oh, fruit ni ya. Tak. Ni memang ada. Fruit ni ball ni. Oh, ball ni dekat bagi. Nak rasa lah. Rasa dulu. Sayang. Rasa macam tutti frutti. Sumpah. Tak tipu. Koreksi. Apa pula? Untuk hidung. Dalam kereta tu kot. Itu bukan resis. Itu namanya berpegang kepada agama, bangsa dan negara. Tak dah. Resis. Bukan, itu rokok lah kan? Bukan lah. Dia kau rokok ke? Bukan, dia punya apa? Tolok. Dia apa? Campur-campur. Lubang guys. Sudu tu sebenarnya pengukuh. Lagu ni yang tarik. Lagu apa? Lagu Dengan Berok. Happy birthday Jesus. Kan? Ilmu amal iman. Apa pun tu siap. Apa beza beca sini dengan beca Melaka? Lagu. Beca ni dia kat setiap tempat je. Melaka, Penang, Ipoh buat dia. Beza dia? Ha? Beza dia? Tengok apa tu? Aduh. Yang tu ada macam kursi dia. Oh, beca Melaka kat tepi. Basikal dia. Kalau nak ni ada quiz, ada juga. Quiz ada. You do kan? Thank you. Apa? Adakah korang Sedap bang. untuk mendapatkan iPhone? Sedap. Kenduri. Yes, sir. Apa tu? Terus kedai kedua. Yang ini nak lepak je. Yang ni nak lepak je semata.
Kalau korang tertanya kenapa ada kucing ni sentiasa sebab tengok balik klip awal-awal tadi, sebenarnya tak tahu pun kita nak naik kapal terbang tanpa bawa apa-apa. Surprise tak? Surprise. Happy ke? Ha? Ada DC dia. Oh, ada DC lah. Aku macam dark dia sekejap. Sejuk lah. Aiskrim. Tahu tak dalam aiskrim? Oh. Bang tak nak ke bang? Semua yang kita orang beli pun tak nak makan. Aku kasi korang dulu makan benda-benda estetik kan. Sepang. Tak, orang biasanya tak makan. Tak lah. Kau Min, nak kau rasa aku kata makan benda manis tak? tak? Dah tu jawapan ni. Tak adalah, ni mencuba. Kenapa balik lambat? Kan dah cakap dah balik awal. Nak balik dah. Tengok lah. Balik lah jadi. Balik. Susahnya. Bang, tolong aku bang. Nampak dia dah jumpa pula. Mana kau dapat idea untuk cari ni? Tak, dia naik sini. Kuish, dia dengar. Yelah, TikTok kan dengar kita cakap. Third stop. Thank you. Another one, thank you. So refreshing. Ini genuine reaction. So refreshing. Tapi muka tak besar. So itulah kata genuine reaction. Rasa macam nenek punya ulang kali. Okay, dah jom kita. Paradise Resort ni. Yes. Okay, jom pergi ke hotel yang rahsia ini. Makan-makan. Minum udang. Tengok TV. View laut. Tadi sampai-sampai je memang bateri habis langsung. Jadi sekarang ni kita tengah lepak-lepak. Okay, sekarang ni kita tengah nak tunggu orang siap nak pergi swimming pool kat bawah. Sekarang ni saya dekat dalam tub. Okay, dia punya layout ni masuk pintu ada macam standard. Masalahnya tak ada langsung kat sini. Jadi we don't know nak mandi ke tak ni. Nak tak nak kena pakai baju renang lah. Okay, ni pun lagi satu kat sana. Tapi sambil tu kita orang tengok view. Wah. Air dia tak ada biru. Air dia gitu je. Apa cloud? Hari ni, malam ni, saat ini saya nak nyanyikan sebuah lagu. Last Christmas, I gave you my heart. So guys, sekarang pukul 10. Tengok matahari dah bersinar. Tapi nampaknya semua orang tidur balik. Aku makan seorang-seorang kat luar. Walaupun masih macam dah keras. Tak apa, kita teruskan hidup. Tempat menarik ya. Macam kalau negara I like. Tapi one thing, dia terlalu panas ya. Matahari terpacak dekat muka. Dia dah festif dah. Tengok ada bar. Tengok jalan dia. Sabar korang sabar tengok. Ada kedai. Sumpah macam dekat luar dia.
semua. Matahari. We love matahari here in Malaysia. Lovely. Alright. Makan-makan. Baru habis makan. Tapi jangan suruh saya review lah. Saya makan je. Saya tak kisah pun rasa dia sedap tak. Asalkan boleh masuk. Walaupun saya tak nak sangat nasi kandar. Tapi sebab kita berada di Penang, jadi kita makan je. Okay? Tolong jangan pegang-pegang. Okay. Luas kat dalam berpegang. Oh my god. Kat ni. Dia display tengok je lah, bukan pegang. Jauh. Tapi sedap dia lah. Biasa. Tak kuat. Semuanya pun tak tahu apa yang makan ni. Dia macam hancur-hancur. Ni. Ketak anggur. Oh my god, cruise guys. Kau nak naik? Tak. So, bagi saya ni dia tak payah cakap. Jadi kalau nak buat vlog tu macam hamba sikit. Ni kenapa ada air dekat dia punya tu Okay guys. Kita orang dah beli tiket ni. Tak ada tiket nanti tunjuk lah. Dah beli tiket pasal dalam tu kita lepak dekat kedai ni jap. Dia ada croffle. Tapi kan kau berasap tu. Dari mana datang? Okay, dah sampai. Jom kita makan. Weh, kita dah masuk. Masuk je macam sejuk. Tapi no. Korang dah guys. Tapi okay, kita jumpa one nice spot. Rupanya nak balik, nak turun balik kena ambil tiket baru. Sebab kita nak ambil awal. This is view yang kita nak jumpa. Orang pun tak ramai sangat. Okay, duduk sebelah tu sampah. Sunset dia tak nampak apa. Sunset ni ditutup. Mahet. Kita orang makan aiskrim. Okay, dah sampai guys. Saya makan aiskrim. Macam cakap. Nampak buka ke dengan situ? Ya kan nak tunggu semua. Ada baru rekod. Macam tu lah yang seorang tu tak naik-naik. Sekarang seorang ni lama pula lah dia nak makan ni. Aku tak faham. Okay guys. Tempat ni banyak sangat kerendeman ni. Tandas dia, toilet dia. Kita orang punya. Saya punya makeup. Saya tak siap lagi. One of the random things lah. Mandi, nampak orang mandi. Minah mandi sama kita. And then saya baru discover jeng, rupanya ada dekat atas. Kita tolak ke tarik? Tolak.
Wow. Teman, okay, ni dia punya toilet ya. See? Tapi bila awak nak toilet, nampak muka ni lah. Ada haiwan. Lepas tu kat tepi ni okay, so kita nak check out dah. Best gila ya. Saya suka rumah yang banyak-banyak bilik ni. Saya suka ya. Saya tengah dengar lagu pun boleh rekod juga. EXO. Alright, thank you. That's so refreshing. Kena datang sini guys. Banyak ya air dia. Bagus. Apa namanya? Ada anjing kena panah. Alamak, panah? Panah petik? Ada panah peti. Orang lampu tu. Oh? Ada, nak ambil lah. Okay. Yahoo, let's go. Ambil gambar. Hari ni. The Christmas